Hello and hi everyone and everything. Jadi hari ni kita alamak. So hari ni kita ada makan-makan sikit, BBQ sempena Chinese New Year. Walaupun kita bukan Chinese, tapi kita kau Cina ke? Sejak bila kau Cina? Cuba cakap Cina. Tak reti. Aku pun reti, kau tak reti. Okay, yang ini tukang membuka api. And then kita ada, yang ni kita baru je masak oden. Yang ni ada untuk bakar. Ada ayam perapan 3 hari 3 malam. Ini kuah kacang Indonesia, tak lain tak bukan daripada siapa, tahu-tahu je lah. Yang ini ada buah daripada Zulaika. Ini kita beli pizza je sebab senang. Weh, pizza ni sedap. Siapa orang Sungai Besar tahulah pizza ni sedap. Memang beratur depan Petronas. Kemudian kita ada air, sirap Mak Danish. Ini tukang pemotong buah yang dari tadi tak siap-siap. Yang ini sate dan kita akan bakar kemudian lah. Okay, mari kita tengok. Sate ni sate Indonesia yang tidak dicampur apa-apa. Dia tak perak pun. See? Dia tak perak, guys. Ais tak pernah makan benda tak perak. Okay. Ni ada daging. Kita try lah. Daging goat. Bukanlah. Sapi ya? Lembu. Lembu. And chicken. Okay, this is Hakimi. Say hi. Say hi. Hi everyone. Hai. Kawan Cina kita. Kawan Cina kita. Ya, betul. Kau buat apa tu? Keluarkan mesin kopi. Mesin kopi? Yes, kita minum kopi ini mana? You not kidding me? No. Baru Kim. Baru. Matcha latte satu. Matcha, alamak sorry, matcha tak ada. Coffee latte. Coffee latte. Oh, okey lah. 可以. Ni dah masak, dah mendidih. Ada enoki di situ, as you can see. And everyone punya favorite yang ada cheese. Ni dah lah kita matikan lah ya. Sebabnya dia dah ni. Okay, done. Kita kembali ke seri pentas. Masih belum terbakar. Okay everyone, boleh tengok ini adalah homestay yang berwarna kuning dekat Parit 1. Siapa-siapa yang lalu Parit 1 timur ke ni? Ke Parit 1 Sungai Panjang, which is kalau timur dia belah kiri, yang Sungai Panjang dia belah kanan. Macam hala ke Sungai Haji Ruani. Ada satu homestay colour kuning. Ni homestay kawan saya. Ada gazebo kat depan. Tapi laman dia sangat bersih lah. Sebab mak dia sapu, mak dia rajin. Ni rumah dia, rumah dia. Tu rumah pakcik dia. Dan situ kalau pagi kita boleh nampak sawah padi. Tapi ni sebab malam gelap. Hari ni malam ni kita akan barbecue Dengar di tak? rumah. Dengar? Di rumah Danis. Danis ini kawan isteri saya. Sekarang jadi kawan saya lah. Sebab ada ni tak ada kawan. Jadi dia ambil kawan saya. Betul.
Nanti setelah makan-makan kita akan podcast. Gelap lah bersama- sini. gelap. Sini pun gelap. Situ. Situ terus sikit. Setelah makan-makan kita akan podcast mengulik kehidupan Kimi. Aku Laju koma ya. What are you doing? Malam ini kita akan buat sate ala Madura, tapi rasanya saya salah buat bumbunya. Ini kurang hitam dan minyaknya kurang keluar. Sepatutnya ini ada berminyak sedikit Itulah guys, semuanya ada alasannya. karena saya bukan orang Madura. Krim ke? Projector ke sikit-sikit? Ini adalah mesin kopi yang telah disediakan. Kita tak pandai guna, jadi kita pandai order je. Ni. Kenapa kau beli benda ni? Ni sebab nak buat packing camping. Oh. Bukan niaga. Niaga. Tak niaga. Vanilla. And hazelnut. Hazelnut. Melekit. Okay, dah ada penimbang. Ni kaki sebelah je ni. Kita ada cup. Kopi dah. And coffee. Bau. Kopi apa? Arabica. Coffee beans. Mak dulu. Ni kopi dari mana ni? Johor. Tapi mari kita check mana datangnya biji kopi ni. Ini biji kopi mana ni weh? Ke ada lapik apa ni? Dia tak ada bagi tahu. Boleh apa kat rasa aku tak mahu. Tapi berat lah. Tak apa. Ya. Ke dia memang tanam sendiri entahlah. Jadi daripada kita penat berfikir, kita biarkan saja. Tu apa? Connect tak tunis? Connect? Ada. Tapi tak merah. Oh, merah dah. Kalau surat berteras merah. Bumbu kacang ini sudah disimpan 2 minggu lebih di dalam freezer. Sebab kita tak jadi berkira minggu lepas. Minggu lepas je lagi. So, kita akan panaskan. Dan inilah hasil kuah kacang yang telah diletak kicap. Kicap apa? Kicap modem. And tanpa membuang masa, marilah kita makan. Sekejap nak letak air dulu. Mana ni? Kurang tawa. Kurang garam. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang masin. Okay everyone. Macam mana cara membaca doa makan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala barakatillah. Amin. Danis. Ada air lagi tak? Ada air lagi tak? Ni air sirap. Bukan sirap air gula Inilah namanya air sirap. Keluarkan. Bagi sesiapa yang tak tahu air sirap, sebab Guntur tak tahu air sirap tu apa. Okay, mari kita makan pizza. Satu, apa yang tadi? Satu cowboy, satu lagi seafood. Sebab Hawaiian tak ada. Yang ini, ni seafood. Sebab dia ada putih-putih tu. Okay, yang ni bukan cheese tau. Yang ni dia macam mayonis. Tapi dia sedap dan dia murah.
Dan dia sedap dan dia murah dan dia sedap dan dia murah. Ini pizza kawan saya punya kedai. Bismillah. Oh, terbalik. Ada ni, ada haiwan. Apa ni? Seh. Bismillah. Memang Kimi ni. Dia pun tu marah. Ambilkan dulu lah. Besar tak? Besar tak? Bahannya jangan sibuk dengan busy memasak api. Apa tu? Yang ni melon daripada Sekolah Zulaika. Rock melon. Okay guys, sekejap lagi kita akan sesi soal jawab dengan Hakimi, dengan Zulaika, dengan Danish. Okay, thank you ya. Sebelum sesi soal jawab, marilah kita makan lagi. Cheese satu. Oh, enoki. Apa dia lagi? Oh, di sandwich. Sandwich ke king crab? Sandwich. Okay dah, cukup lah. Kita diet. Memang diet. Dia punya terpecik-pecik.
Yang terpecik-pecik ni. ASMR. Ha? Bawa siapa? Ha? Bila? Bila? Dia cakap kita camping. Camping. Pergi camping. Camping nak bawa. Baru bawa. Camping kat mana? Kat mana dia? Warna kuning korang minat tak? Minat. Tak buat tema kuning tapi kuning soft-soft. Kau nak pergi camping pakai warna kuning? Tak. Oh, kau nak kahwin pakai warna kuning? Tapi aku nak minta korang pakai warna kuning. Soft. Soft yellow. Boleh. Boleh. Bila tu? Okay, kita akan ada nanti sesi dengan Hakimi sahaja. Jangan eksklusif laju untuk you all. Laju koma je. Benda-benda macam ni kita mesti advance. Laju. Ini dia tak ada dekat KL. KL? Ini di KL. Jalan. Aku tak tahu apa-apa cerita lah. Cita-cita. Nanti lah. Makan ayam dulu. Tak makan Okey, lagi. kita makan dulu. Okay, jom kita melawat kawasan. Kita akan bakar sate lembu. Di sini kita cari daging kambing sangat susah. Karena orang Malaysia lebih suka lembu daripada. Kambing banyak lah tapi mahal. Lagi mahal daripada ini. Lagi mahal daripada sapi. Tak ramai suka kambing sebab kambing berbau. Walaupun dia sembelih macam apa, tak bau mula tapi nanti sampai tekak dia akan bau juga. Okey, tunggu sampai makanan kita matang semua. Nanti kita lanjut lagi. Kedek. Hello. Okay guys, Hello. inilah Hakimi. Ya, saya. Okay, eksklusif bersama Hakimi malam ini. Okey, malam ni kita akan buat Siapa tanya? Oh, laju. Okay Hakimi, ceritalah sikit. Cerita apa tu? Yang Panas. panas ni malam ni tiba hujan. Dia panas. Panas. Oh, boleh panas. Allah. Dia panas. Dia kena tunggu. Dia kena tunggu. Dalam fasa panas lah ni. Fasa panas. Okey, Dia tak okey. boleh. Sekarang benda tak pasti yang dikongsikan. Okey. Kita akan kongsi bila date dah dapat, semua dah dapat, kita akan kongsikan. Ya. Tapi warna kuning guys. Ya, tema kita warna kuning. Okay, teruskan. Silakan buat air saya. Sekejap, nak tak tahu ukuran dah lupa. Tema kita warna apa? Tema kita warna apa? Apa dia Zulaikha? Tak tahu. Saya rasa mereka ni lepas raya lah. Lepas raya ni. Janganlah dekat-dekat dengan Hakimi. Lambat lagi. Yang pasti Zulaikha. Ya, kan. Kamu kan. Kemil. Yang pasti bagi tahu dek. Okey. Takut. Dua pula nama. Ya, takut kelas sama. Masuk grup WhatsApp Hakimi berapa ni? Dek ikut. Cop dulu. Cok dulu Okey. Bagi tempoh naik dulu. Temperature naik baru boleh. Oh. Ni belum lah ni tadi. Belum. Dia bagi temperature naik. Oh tu Sila sulus sikit. Itu dia. Dia
Angkat tangan. Tengok aku rasa. Lama. Hampir masak. Satunya hampir masak, ayamnya lambat lagi. Kan ada yang bawa air fryer dalam sini kan. Kan? Air fryer. Bawa air fryer. Air fryer aku angkut tadi. Tak ada air fryer. Ada. Aduh. Yelah nak bakar cepat. Setelah Bawa tu dalam. beberapa minit hujan guys. Bawa dalam sikit. Dengar hujan. Bantu. Hati-hati. Okey, selamat. So, alternatif kita adalah air fryer. Jing jing jing. Air fryer Mak Danish lah guys. Macam tak pernah pakai je fryer ni. Uish. Tak nampak. Wah. Tak nampak. Kenapa tu? Jatuh. Jatuh. Tu siapa tu? Abang aku. Jangan tim ni. Tak kot. Oi. Kita buang asap-asap dia, guys. Asap. Okey. Okey, kita akan tunggu. Ah, sudah ke yang tu? Hazelnut latte. Ha. Okey, kita salah. Ha, okey. So, persamaan berapa gram? Berapa? Okay. Untuk double shot 88 berapa? 19 gram. Guys, Kimi ni selain jago handal meracik kopi, Alamak. juga handal meracik cinta. Ayu. Berapa tadi? 18 gram. Okey, 18 gram. Ha, 18? Ha. Oh, tu baru 14. Yes. Muat ke 18 ni? Muat. Kita akan compress dia nanti. Lepas ni adalah wanita dapat merasa air kopi. Bolehlah kita buat Akimit. kurang double shot sikit lah. Okey, begitulah. Tapi yang ini Ni orang tak pro. tutup mata, tutup mata. Tutup mata je. Kita tak pro buat. Ha. Suka-suka saja. Gila, orang tak pro. Macam-macam terabur lah. Teraburan. Yang ni dari tadi potong buah tak habis-habis. Hai, ni Never ending. potong Nampak buah lah. baru. Abang. Never ending. Endingnya memotong buah aja. Dimulakan dengan memotong buah, diakhiri dengan memotong buah. Ha, apa song? Gosong. Gosong. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita Okay, akan let's see. say Alamak, tu ambilkan tu. Tu. Cih. ama. Okey. Ha, see. See, dah turun. Ding ding ding. Kopi. Okay. Steam wap ni siapa yang nak cantik bolehlah letak muka kat tepi tu. Okey, dah. Dan dah kita ada kopi and kita nak buat berapa gram air kopi kita? Kita timbang. So, samaan berapa gram ni? Kenapa orang suka kopi?
Saya tak faham kenapa orang suka kopi. Kopi adalah sedap. Macam benda tu ke pahit? 16. Kenapa kau suka kepahitan berbanding kemanisan? 160. Ah, 160 bagi dua. Bagi dua. 80. 80. 80 gram satu cawan. Okey. Dia kena buat satu-satu ke? Apa beza one shot dengan double shot ni? One shot satu, double dua. Triple 3. Betul kan? Betul kan? Ha. Dia punya tu. Dia punya jumlah kopi yang dimakan. Oh. So kalau macam ni. Ini kepahitannya. Bukan jumlah espresso shot dia. Kita bagi besar Kalau sama. double shot dia akan pakai 160 je kimi. Ha ah. Kalau single shot 80 je kan. 80. Espresso ke yang paling pahit tu? Ah, espresso. Espresso kan? Tu yang keluar-keluar tu terus espresso. Ni espresso. Kan. Okay. Yes. Ngam. Kenapa anda memilih mesin kopi ini berbanding kopi biasa? Sebab dia mempunyai rasa yang tersendiri. Dan kita boleh memilih biji kopi yang kita minat. Oi, cik. Tak, kau boleh je guna serbuk tu dengan biji kopi tu buat cara biasa. Boleh, tapi kita maklumlah menggatal, suka mempress-presskan benda yang baru. Ha. Dengar tu Mak Noh. Alamak. Gen Z ni memang benda boleh sama tapi dia pilih jalan lain. Tapi dulu Guntur tu suka kopi. Tapi setelah dia rasa macam strawberry, dia dah beralih dah. Siapa? Tapi tak semualah. Saigon dia. Saigon punya. Bruce. Tak. Kita orang dah rasa macam-macam, macam latte, macam strawberry. Rasa kalau dia Yang kedai matcha saja je, yang jual matcha saja je pun dah rasa. Tapi untuk matcha strawberry dia kata tetap Saigon yang Yang terbaik. kita pergi hari tu yang kat kebun tu apa? Kopi kebun ya? Ha? Hello Mak. Yang kita pergi hari tu, kopi kebun ya? Oh my god. Kebun okey tak? Ya. Kat mana? Dekat Rasa. Dekat apa? Ha? KKB. Kalau kebun baru. Boleh simpan. Kau dah tak? Cheese. Kenapa orang Malaysia suka makan cheese sedangkan cheese bukan makanan kita? Tanya dia di sana. Dia suka makan. Kopi kita dah siap guys. Nak buat swan tapi tak jadi. Biarlah. Yang ni? Ini pun art. Yang ni? Ya tu. Alamak. 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 Seni itu luas. Seni itu abstrak. Seni itu tidak dapat digambarkan dengan swan ke atas ni. Kuat weh. Apa? Kuat rasa dia. Alamak. Apa ni? Bagi aku okey. Bagi kau okey. Mereka? Aku kuat. Kuat. Dia tak minum kopi. Oh. So kalau yang ni memang kena kurangkan kopi lah kan? Ha ah. Sepatutnya satu bulat tu kau boleh buat berapa? Satu tu cup? satu cup. Ha. Nah, itu pun aku dapat satu cup tu bagi dua. Sedap. Kan. Sedap. Sedap. Orang masak memang sedap. Kena habiskan tu dulu baru panggil. Dah lah, makanlah dulu guys. Bila panggil dah Panggil ni. dia. Kita tadi Oh, mak cik tahu. Ni sorry. Ada tu. Tu, boleh buka. Barulah. Ni dah boleh tutup Ha. Ha, betul. Yang putih. Hello Zim, ajak mak makan sini. Ha, ada sate. Boleh. Ada endon. Sate endon. Dah. Okay. Control.
sebelah sana je. Ni kacau. Okey tak rasanya? Kan mahit lagi. Boleh kacau boleh. Sekejap aku rasa buih. Pahit lah. Pahit. Kan? Sebab aku pun tak minum kopi. Tapi okey je. Kita risau. Sedap. Terima kasih. Sama. Memang Okey lah. Dia dah manis-manis juga. Sebab dia tak cukup sirap. ni sirap dia. Ada sate Madura. Aku kena buat kopi Sate lagi Madura. ni. Tu ada customer lagi. Tanya dulu. Tanya dulu. Buatlah. Okay guys, kita coba kopi buatan Kimi. Kopi hazelnut. Betul Kim? Betul betul. Yang ni apa namanya? Vanilla. Bismillah. Ada dia. Nak rasa tu sikit? Tapi lama-lama dia jadi manis. Kan? Ni kena kacau ke macam mana? Kacau. Kacau dulu. Nah. Halalan Taiban. Rasa kopi. Sedap? Hazelnut pahit sikit lah. Dia memang hazelnut tu coklat kan Kim? Hazelnut kacang. Kacang? Oh, tapi yang ni pahit sikit ke ni terlebih kopi? Yang tu manis sikit. Nak kan? Ni kan vanilla. Vanilla dia kalau panas sangat nanti dia hangit. Kalau nak selamat ambil hazelnut. Dah banyak. Nanti masuk YouTube. Nanti Makcik sambil kat dalam tengok-tengok YouTube saya. Nanti aku share link kan. Boleh. Nanti share link dalam grup. Guna ni boleh ke? Ni. Boleh. Ni tapi kotor ni. Bekas tu apa? Ayam. Dah lah Kimi, duduk lah Kimi. Kau jangan takut Kim. Takut. Kau jangan takut. Aku jaga ayam. Dia tengah Update. dia tengah update. Tengah update. Ada kita tengok TV TikTok dia update. Coba live. Live. Alamak. Sudah lama tak buat update. Kan Makcik selalu give Kim, kau tak perasan. Tak perasan tu? Bagi bunga. Asyik like je. Oh, Bagi tak perasan. tak apa tadi bisingkan kat sekolah. Kantoi. Kantoi lah bebe dari sekolah. Saya sembah sana. Ayam. Kau timih satu lagi gusi tu. Ambil sana. Tak apa saya pamit. Ayam pak. Ada? Kau bakar tanpa bumbu ke? Cikgu salut. Pandai tak aku? Nasi ni sekali ke? Kosong rasa. Ambil je. Ambil je. Mak tadi dah. Lupa makan dia. Jalan lah abang sambat. Suleha? Ayolah makan. Dah makan dah dulu. Takkan dah tak selera. Gemuk ah. Bismillah. Oh sedap ni, siapa yang masak ni? Punya di sini.
Tapi sambal kacang dia kurang rasa tak? Okey je. Pada rumah ada orang masak lain. Mesti ada dalam masak. Tapi mak. Mak kalau petang kan. Kau selalu habis kerja bila? Tengah hari. Sore. Pukul 3 tu sore tak? Petang lah. Petang. Petang lah. Berapa asar? Belum. Sebelum asar. Ni sate apa Padang ke? Madura. Sepatutnya sate Madura, tapi ini sate Madura yang asli lagi sedap. Ini saya buat ala kadar lah, seadanya. Sate Madura bersih guntur. Yang dekat tu, yang dekat simpang tu, yang tu. Padang ya? Padang. Simpang mana? Simpang 3 tu yang besar yang gelap. Betul eh? Yang gelap dekat simpang 3 loji tu. Masakan Padang. Ramai. Oh, nasi padang. Itu nasi padang. Nasi Padang ya? Tu ramai yang datang. Lain. Itu nasi lauk. Itu nasi lauk. Makcik pernah ke situ? Pernah. Beli kat bazar. Rendang, ada rendang tak ke situ? Saya nak ke situ belum inilah ya, belum sempat lagi. Ada rendang. Cari ni tak? Cari urat keting. Kuah ini kan, santan kan? Ha? Betul. Urat keting. Urat keting ke? Betul. Dah lah sini. Soal sambung nanti. Ya. Makan dulu. Makan. Nampak aku makan. Man makan man. Man makan man. Rendang je. Oh. Makcik kita promosi homestay ni. Kan ada YouTube tu. Homestay ni. Iya ke? Ada. Iya ke Danis? Ada. Di Padi View Inn. Betul dia tu. Timbul dia. Simbol dia. Ini bagi orang mana aja? Orang Thailand, orang Indonesia. Kalau jalan-jalan ke Selangor, Sungai Besar. Pari berapa? Pari 1. Sungai Panjang. Sungai Panjang boleh. Kalau cari homestay, hostel Di sini. apapun namanya boleh. Udah. Boleh. Kontak person Ustadz Danis ini. Ustaz Danis ya. Lari jauh dah tu. Mek. Kan. Atau boleh datang langsung ke sini lah, Pari 1. Kena booking. Booking. Ownernya Ibu Jamila. Booking. Hari tu kita orang pergi apa namanya? Kota City punya pasar. Kat situ rumah siapa yang atas bukit tu? Sama orang. Ya betul. Rumah macam pegawai ke apa macam mahal. Harga situ banglo lah. Hah? Oh, yang banglo tu. Kota Yang tu City. Ada pensyarah. Pensyarah. Biasa Tengok yang macam yang yang- duduk kat situ Jusa. Jusasi. Jusasi. Tapi dia bukan dia punya kan? Jusa A. Jusa A ada? Ada. Datuk Bisi. Datuk Bisi. Oh. Jusa A. Tahan Jusa A. Jusasi Haji Najib. Yang biasa yang Jusasi ni yang Prof. Prof, Prof and then yang Ada. Siang. Kalau siang jangan. Padang menjerak. Padang tu tukur sekarang sini. panas. Tak ada apa. Nanti raya baru ada. 10 hari bulan nanti Calit. Baru jadi Lawa View. Lawa view. Masa tu kan homestay Penuh. penuh je. Tu saya cari homestay pun habis dah raya. Orang homestay. Danis kata, I tanya lambat homestay. lah. Mana?
Dia biasa beraya kat KL. Tapi tahun ni anak dia pandai-pandai buat janji dengan pekawan dia nak baraan. Oh. Terpaksa lah maknya cari homestay kat sini. Homestay. Ada dapat? Tak, belum lagi. Tak Suruh ada. cari kat Skincan sana. Alah, jangan harap. Apartment tu ada rasanya. Penuh. Apartment. Nampak mana? Banyak tapi sini Nak lah. kampung kena setahun. Tak. Tu Dia lah. keluar. Paling kurang. Masuk. Keluar, bagi deposit tahun depan. Ya betul. Tanya juga dia dah memang dari raya tahun depan tahun lepas dia dah order dah. Alamak. Booking dari tahun depan. Tahun lepas. Ya, dari raya tahun lepas Kita? dia dah booking. Cik Ju dah Abang Dik. Ni family je. Hmm. Selama-lamanya dia kata. Tak ada. Kadang bukan nak buat homestay pun. Sebab untuk family je. Mana tu rumah rehat. Lepas tu kalau kosong sewa. Kalau tak kosong tak biar kan. Kalau malas diam. Dia angin malas. Lagi kalau balik-balik jalan ni. Tak ada. Macam minggu lepas. Hari, Macam ni. Hari Sabtu hari tu. orang dia mak tak nak pegang handset je. Kalau pedas sikit sedap guntur sambal ni. Tadinya Ni nak tak ada letak cili. Cili cuman Cili. rasanya orang sini tak suka pedas. Dah. Ingatkan lah, ingatkan. Biasanya benda tu ada sambal. Buat Sambal tu rasanya Cili orang oil sakit kita guna pedas. cili kering kan. Kena pedas dia kan chili oil. Dia Yang tak biasa makan pedas guna ni je. cili hijau. kan aku lah makan. Ni. Ha, itu. Ni pun tak makan. Siapa tak makan pedas? Zulaika. Ni kan masa datang kat rumah saya dulu. Ha? Kan saya dah cakap dengan mama saya. Dengan mak saya. Ha. Masak jangan letak cili. Dia kata kalau tak letak cili nanti tak sedap. Okey, letak satu je. Dia satu je dah berpeluh. Cili di sana lain. Di sini lagi. Kat sini makan lombok rawit ni. Tahu lombok rawit? Tahu yang Cabai rawit. yang merah. Lombok rawit. Awak nak cari cili kan? Di kampung. Tadi mak beli kalau nak cari cili tu cari yang halus-halus tau. Tadi mak beli yang kasar tu rasa maung. Tak sedap. Maung tak sedap. Kat mana? Banyak tu. Beli kat pasar. Pergi kat pasar beli yang kecil-kecil. Ataupun senang kat kedai Musa kat rumah satu pack tu RM4. Cakap minta cili kampung. Kecil-kecil. Yang kecil-kecil tu kan sedap. Yang hijau. Biasa beli Ya, kecil-kecil. hijau ke Hijau merah. Itu memang Campur, pedas, dia lagi campur. pedas daripada yang besar. Yang Yang besar sedap. kurang rasa pedas. Daripada yang cili yang warna putih yang apa tu, dia besar sedang-sedang tu. Oh, baik pakai cili siam yang hijau ni sedap. Cari ni lah, cili pipit. Cili pipit. Bukan lagi sedap. pedas. Tak Susah sedap. dapat. Lombok rawit kan banyak dia. Lombok rawit tu kalau buat ni sedap. Buat sambal. Buat sambal. Sedap. Yang ni taruh ni je. Cili oil pun dah okey dah ni. Cili oil je. Bubur ngam. Kita kembali ke Zulaiha. Tak payah. Memang. Sebab senyap je dari tadi ni. Dia bisik, dia penat tu dia. Dia mungkin Dia penat, dia mengarahkan budak besar dia penat. Dia baru kelas mengaji, habis kelas mengaji. Ya. Bagus. bagus makcik. Alhamdulillah. Kelas mengaji Tadi Ngajar. dia mengaji. online. Ngajar-ngaji online. Ajarkan orang mengaji. Bagus makcik. Yalah macam mau. Jauh orang belajar ngaji online mana? Sarawak. Sarawak. Oh. Ajarkan orang Sarawak. Tak ada. Belajar. Dengan orang Sarawak. Belajar dengan orang Sarawak. Lepas tu ini tak ada harus online ni. Grup haji, grup geng-geng haji. Geng haji. Tak ada nak di saja je nak belajar sehingga akhir hayat. Betul. Ramai anak murid di Zulaika. Anak murid ngaji. Ha. Tak ambil ramai pun. Setakat ni 3. Tapi akak ada lagi.
Dia personal ke? Personal. Personal lah dia. Kalau yang haji Ni itu buat apa semua nak. ya? Ya. Ya. Macam Jadi kan belah- yang ajar orang haji ni kan ni. Berapa setengah jam 4 kali seminggu 60. Oh, 60. Tengah jam. Setengah jam. Ni ambil 15 minit 35. 15 minit macam mana? Sebab dia ni budak. Oh, dia budak. Dia Tak boleh lama. tak boleh lama. Hmm. Sampai 15 minit 35. 4 kali 3 kali seminggu. Okey lah tu. Memang rate-nya sama je. Rate-nya Lebih kurang macam je tu. tu. Lebih kurang tu lah. Sekarang dia orang online rate selaras tu. Tu dah dia kata setengah jam memang 60. Kelasnya memang malam ke? Tak, Ikutlah. Ikut. dia petang. Start petang sampai malam. Budak habis sekolah petang. Sekali jalan. Mengajar Iqra. Iqra Al-Quran. Al-Quran tu dia ni je ambil yang Sama. formatas. Oh. Formatas. Sebenarnya kata 1, kata 5. Tapi ada je orang dewasa tapi tak ambil lah. Orang dewasa. Ambil budak dulu. Aku nak belajar ngaji boleh tak? Adilah Ni dia. garang. Ni garang. Oh, ni kalau. Oh, adilah dia. Dengarlah. Aku nak ajarkan tapi dia tak nak lantar lah situ. Ya, dia dengar. Dia lebih memilih menggunakan apps. Tak betul. Dia kena ada Tak, guru. kan. Kan ada apps yang Imam Masjidil Haram tu. Dia baca saya ikutlah, ikut suara dia. Ikut tajwid dia macam mana panjang pendek. Macamnya tak habis-habis. Dia orang kata dekat Semen Besar tengah berperang ni. Perang Perang mencun. Ha. Dia rasa besar tengah perang. Raya. 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 Lepas diorang kita pula. Betul. Jemaah. Jadi macam kat rumah Isyad tu. Rumah dia kata bakar tu. Semua Tapi banyak inilah orang kira orang ingat saya orang Sabah kalau orang cakap Melayu. Muka macam muka Sabah pun Ya, tengok ya. muka macam polis Sabah je. Macam ini Henry Golden memang. Apa? Yang digeni. Yang digeni lah macam. Henry Golden. Dah, bye. Bye. Kemas. Bye. Kemas. Bye. boleh. Bye, kemas. Habiskan ni nanti dia menangis. Nanti malam dia menangis. Dengar. Banyak? Banyak. Oh, dia patut dengar banyak. Aziz, kamu nak makan berapa? Bolehlah panaskan esok lagi. Boleh Buat simpan sarapan. Simpan kat freezer. Abah tak makan benda ni. Dia dah pagi-pagi ya. Jom kita cari canai ke? Nasi lemak. Ha? Canai ni kari kambing. Tadi aku mak. Pagi-tadi kita orang pergi. Mana? Nasi kumpit. Nasi impit? Simpan ya. Dekat? Kalau kurau tadi ya. Oh. Ayam crispy dia. Aku rasa ni kita memang kalau buat makan-makan mesti tak habis. Dia banyak. Bukan banyak sangat. Kita jenis tak makan banyak. Betul. Gitu je. Jawapan yang betul. Selamat. Padahal buat portion sikit Mari lah. kita kemas. Mari. Aku dah kenyang. Aku dah kenyang. Aku tak peti. Macam mana review makanan untuk Koden? Sedap. Sedap. Nasi sedap, Sedap. pizza tak makan lagi. Makan lah. Ayam sedap, steamboat sedap. Overall Sedap. 10 sedap. over 10. Danis, Sedap? apanya? Semua sedap. Makanan maksudnya. Ain tolong. Tak tahu. Makanan. Tahu. Makanannya macam mana makanannya? Sedap, semua sedap. Sate sedap. Ni duit siapa ni?
Ni dalam ni, dah pizza Oh, tadi. baki ke? Oh. Ni apa? Kembali. Sate sedap. Oden? Apa sedap? Oden? Oden tawar sikit tapi sedap. Okey, okey. Pizza Islam. Pizza Islam Terbaik. biasa je. Biasa je. Biasa. Hakimi, Semua sedap. semua sedap. Tengok makan sudah kan ya? Banyak pun dia. Kau ada peti. Saya pun semua okey. Semua okey. Apalagi satenya ni okey sangat lah. Semua okey, semua enak. Okey guys, itu saja barbecue kita malam ini. Bye. Sampai jumpa di vlog berikutnya di kegiatan kami selanjutnya. See you guys, see you. Bye. Lepas ni Kimi ajak pergi camping Betul. dan dia nak bawa dia punya kita nantikan. Laju koma ya. Okay, ciao. Wes.